Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjalankan satu eksperimen kimia tingkatan 5, iaitu aktiviti makmal 1E, elektrolisis leburan plumbum 2 bromida. Untuk menjalankan eksperimen ini, radas dan bahan-bahan yang diperlukan adalah bekalan kuasa, Swiss, pemegang tabung uji, mentol, wayar penyambung dan klip buaya, bika, mangkuk pija, 2 batang elektrod karbon, plumbum 2 bromida, segitiga tanah liat, tungku kaki 3 dan juga penunu Bunsen. Langkah pertama untuk menjalankan eksperimen ini, iaitu kita perlu sambungkan data seperti rajah 1.24 di dalam buku teks kimia tingkatan 5 muka surat 34, dan perhatikan mentol menyala apabila Swiss dihidupkan. Kita dapat lihat mentol menyala, ini menandakan bahawa peralatan elektrik yang kita gunakan berfungsi dengan baik. Langkah seterusnya, kita isikan mangkuk pija dengan serbuk plumbum 2 bromida sehingga setengah penuh. Kemudian kita panaskan sehingga ia melebur. Okay, pastikan kita memakai PPE seperti face mask dan lab coat semasa mengendalikan eksperimen ini, kerana gas bromin yang terbebas daripada hasil pembakaran plumbum 2 bromida ini adalah gas yang beracun dan sangat berbahaya kepada kesihatan kita. Okay, apabila plumbum 2 bromida telah mula melebur, kita letakkan elektrod ke dalam leburan tersebut dan hidupkan Swiss. Kita perhatikan perubahan pada katod dan anod, dan perhatikan mentol. Kita akan lihat mentol mula menyala apabila kita celupkan kedua-dua elektrod karbon ke dalam leburan plumbum 2 bromida. Biarkan keadaan ini selama 5 minit. Selepas 5 minit, kita matikan Swiss. Kita tutup api dan kita tuangkan leburan plumbum 2 bromida ke dalam bika. Dalam eksperimen ini, kita dapat lihat bahawa tindak balas redox berlaku, di mana ion plumbum menerima 2 elektron, membentuk atom plumbum dan mengalami tindak balas penurunan. Manakala ion bromida membebaskan 2 elektron, membentuk molekul bromin dan mengalami tindak balas pengoksidaan. Seterusnya, kita dapat lihat ketika eksperimen dijalankan, mentol menyala apabila 2 elektrod karbon dicelupkan di dalam leburan plumbum 2 bromida yang dipanaskan. Ini kerana dalam keadaan leburan, ion bromida dan ion plumbum berada di dalam keadaan yang bebas bergerak dan dapat mengalirkan arus elektrik kerana adanya tindak balas redox yang berlaku. Manakala dalam keadaan pepejal, ion bromida dan ion plumbum berada di dalam keadaan struktur kekisi ion yang tetap dan tidak bergerak, maka ia tidak dapat mengalirkan arus elektrik.
Sekian saja pemerhatian dan kesimpulan kita pada eksperimen yang dijalankan hari ini. Sekian, terima kasih.